Ya, saya nak kena bagi tahu apa yang berlaku yang sebenar. Tuan-tuan sikit. Sebab 2015 dia minta pengampunan tak dapat. 2017 tak dapat. Tapi 2018 sebabkan ada Tun bantu. Kalau boleh Tun boleh explain. Ya, itulah saya nak terang. Jadi kita dah janji dalam Pakatan Harapan, kalau kita jadi kerajaan, kita akan bebaskan Anwar. Itu perjanjian kita lah. Dia ketua kepada PKR. Jadi bila kita menang, saya jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba surat itu diberi kepada saya, minta saya tanda tangan. Saya mengaku saya tak minta nasihat daripada peguam. Pasal pada masa tu tak ada peguam. Pasal masa tu Pandi yang jadi auditor penasihat undang-undang, dia diberi cuti. Dia tak kerja. Dan belum lagi saya pilih Tommy Thomas jadi peguam. Jadi masa itu saya dapat surat tu ditandatangani oleh Agong. Disuruh saya tanda tangan. Saya baca itu, oh ini nak nak ampun Anwar. Jadi kita dah janji, saya pun tanda tangan lah. Tapi hari ini datang orang yang berkata saya buat salah. Dan saya tanya pasal apa salah. Dia kata nak ampun satu orang mesti ada mesyuarat lembaga pengampunan. Tapi mesyuarat itu tak diadakan. Cuma Agong kata dia patut bagi ampun. Perlembagaan kata Agong tak ada kuasa. Sebab itu dia jadi masalah sekarang ni. Ada peguam-peguam yang berkata bahawa pengampunan terhadap Anwar itu salah. Jadi saya tak tahulah, kalau saya mengaku saya salah pasal saya tak baca betul-betul dan tak dapat nasihat daripada peguam. Pasal tak ada peguam pada masa itu. Itu masalah dia. Kalau ada peguam, saya kena rojoklah kepada Attorney General. Dialah akan bagi penjelasan sama ada betul ataupun tak betul. Tetapi perlembagaan kata pengampunan perlu dibuat hanya oleh lembaga pengampunan. Orang lain tak boleh. Dia tak kata raja boleh. Dia tak kata Perdana Menteri boleh. Dia kata lembaga itu mesti mesyuarat. Setakat yang saya ingat, tidak ada mesyuarat lembaga. Ini di zaman yang di-Pertuan Agong Kelantan. Pada masa itu. Sebab itu saya tak boleh nak bagi jawapan kepada apa yang you bangkitkan tadi. Pasal saya tak tahu kalau ada orang yang berani nak bercakap pasal ini, patut bercakap lah. Tapi Tuan, bermakna surat tu daripada yang Tuan Agong waktu itu, ya, bagi pada Tuan, Agong dah sign dah? Agong, biasanya Agong sign di atas. Tapi bagi saya memang pun biasa, Agong dia kena buat keputusan yang diisytihar oleh Perdana Menteri, bukan dia isytihar. Jadi saya lah sign. Tapi itulah ada pihak yang mempertikaikan lah pasal pengampunan itu, kan? Ya. Dia kata pasal tak ada mesyuarat. Tak ada mesyuarat, tak sah. So kalau tak sah, Anwar Ibrahim Perdana Menteri haram ke? Tak tahu, tak apa, kita faham. Dan di malam pun kita dah isi panjang ni. Tak boleh cakap macam ni 3R. Ya. Betul.